Ini pakar. Dia geng ni dia geng. Tak apa. Wah, kerahnya barang ni. Masak dia lebih kurang dalam 20 minit. Jamah. Oh. Translate lah. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Plan kita hari ni camping, lepas tu kita nak masak. Sekarang ni pukul 6.30 petang. Kita baru saja sampai dekat lokasi ni. So jadi apa-apa pun kita target untuk dapatkan sedikit ikan untuk kita buat lauk pada malam ni. Okey kan? Zas. Alka. Luar-luar tu muncul kayu hari. Ambil bahaya. Dia ada lah kerja dia. Ada lah kerja dia. Ulah. Apa dah? Agak je buat ulah. Boleh makan dia kata dia tak apa dia ni. Perut kita tak sama. Betul, harga ni boleh makan lah. Dia ada dua jenis, ada susu, tak ada susu. Ada getah, tak ada getah. Ni tak ada getah. Ni tak boleh makan ni. Tak boleh makan apa ni. Tazan kita panjang tu. Tazan. Pandai babi cari lupa mana babi. Banyak ni goreng-goreng ni. Halo. Tak ni buat goreng. Tapi goreng sedap ni, goreng-goreng ni. Jadi macam ikan bilis. Kopok. Yalah, sekali kecil. Saya bergantung pada arahan. Habis sana. Kalau ikut saya sini je saja. Ada dalam 2-30 ekor kan, tapi semua ikan seluang halo-halo. Saya pergi jengka dengan Cajak. Ijak. Dia orang masak ni, jadi wah. Dia pandai, dia buat kena. Dia masak kena. Dia goreng gitu je. Goreng kering. Oh, goreng kering ya. Tahu tak dia dekat Pahang berapa sekilo dia? Oh, dah pasti. Tak silap aku. Memang orang jual situ memang ada harga. Tak silap aku ikan ni dekat Pahang 80 hia sekilo. 80 hia ke 50 hia sekilo. Banyak orang pakai cari. Memang. Mana be? Tu. Ni ikan seluang kan. Ikan seluang. Ikan ni sudah mati. Hari tu saya pergi, tak musim lagi lah. Tapi ada. Sedap macam ikan bilis. Tapi aku sedap ikan lupis tu. Ya. Itu macam ikan kering yang nipis. Ya, ikan kering nipis. Okey, kita terang tempat lain. Cari yang kasar-kasar sikit. Banyak ikan? Oh, banyak be. Banyak ikan seluang. Ni seluang. Ni tebas sisik. Tebas sisik ni buang, kerah. Kerah tak mampu isi. Tak ada efek. Tebas sisik. Get out. Hari ni kita ada pemain import dah. Pemain import kita pandai lah ke. Main badminton pun boleh. Semar putihnya pun boleh. Kerak bokok pun boleh. Mana? Lumpis. Oh, lumpis. Aku cari ni je. Allah, lumpis. Tidak lagi ada tu. Ulam. Tak payah jauh, ada dah. Kak dah ni. Kita ambil ulam hok semula jadi. Ini dia. Ini orang Ganu panggil pucuk putak. Pucuk putak. Pucuk putak dah. Buat ulang. Boleh sambal belacan ataupun dengan budu. Sambal belacan dengan budu memang jadi. Jadi ya. Ada lagi je li. Ada lagi atas kita. Mana? Tengok atas. Kita cari pucuk putak. Biasa duduk tebing-tebing sungai je ni pucuk putak ni. Tapi baru nak tumbuh. Baru nak pucuk. Ajak li. Ini pakar ni. Kita beli apa ni? Nak beli belanja ni? Beli. Kita beli. Ada? Ada. Dia tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk Kalau tunjuk ikan lari. Dia nampak jari telunjuk tu dia lari dah. Jom.
Jalan. Let's go. Ya. Oh, sikit lagi dah sampai dah. Jom. Ah. Allah, ikan saja. Baik. Penuh ikan seluang. Wah. Allah. Allah. Mati. Oh, sedap ikan seluang ni, geng. Ikan seluang ni goreng-goreng garing-garing tau. Goreng-garing makan dengan sambal. Boleh balik. Ha? Boleh balik ah? Boleh balik. Penuh. Penuh ikan seluang saja. Ikan sungai ni lagi kecil. Oh, ni besar ni. Mau panggil seluang gajah kalau sini. Asal besar gajah ha. Kita nak cari ikan lumpis kalau ada. Tak basuh sikit. Okey, sekali jala. Banyak dah ni. Ya. Oh, banyak tu. Oh, banyak atas ya, bawah tak ada. Dalam ni. Ya. Ikan seluang saja, ikan lain tak ada. Reh? Ikan maung? Tak ada. Wow. Ada besar. Ada besar sebab tu jala lubang besar. Tapi dalam sini oh. Oh, dalam apa? Ha, pakai ni. Kena awaknya. Kena. Kalau ni ada seekor lain daripada lain. Ni kita panggil Kegong saya panggil. panggil kegong. Ni kita panggil susu batang. Susu batang. Okey, ni ikan yang kita dapat tadi kita jala. Sebenarnya saya jala tapi ada saya punya gimbaran tu datang. Kicik je gimbaran je tu. Pergi ganti saya jadi tukang jala. Tapi ini menu sampingan lah, menu sampingan. Asal menu kita ni. Ni bosku. Tak apa. Ni saya pancing ni. Saya pancing tengok ada kesan luka. Kena insang. Klaim mesti lebih lah tu. Tapi saya yang suruh mana tempat pancing tu kan. Iya. Malam ni kita akan buat ikan tapah tepoyak. Ikan seluang ni kita akan buat goreng, kering. Kita goreng dia macam ikan bilis. Rasa memang sedap lah. Hari tu saya pergi Pahang. Ni, sempatlah saya rasa ikan seluang ni memang sedap. Dia goreng macam tu je. Kena lagi dengan sambal apa dia tu? Sambal lada. Oh, tak keluar Terengganu, keluar Jawa. Inilah kerja saya. Kali ni saya dilantik sebagai kitchen man. Saya tidak dilantik sebagai pemburu. Mungkin sebab dia lama tak main. Dia lama tak masuk air ni orang ni. Kita ada pemain baru 2 orang tu. Kalau korang nak tahu kisah yang bayi jijak tu. Kita singgah depan rumah dia tadi nak ambil papan je. Tapi bukan setakat papan, dengan orang-orang dia datang. Aduh. Bisa panjang ah. Dia mau tak ada tu goreng. Geng, ni dia geng, tapah. Saya baru selam tadi. Okey. Belum ni kita buang dulu ni. Oh, wah, kerahnya barang ni. Oh. Aku tak pernah lagi potong tapah ni. Tapah besar lain. Jadi ambil minta maaf.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potong. Tugas saya bagian potong je. Saya nak cerita pun saya tak tahu apa ni. First time. Jadi mungkin saya nak serah pada master chef saya malam ni. Tak ada dah. Siap dah ni. Siap. Benda ni tak ada sisi, tak ada apa. Cumanya kita buang lemak-lemak darah yang ada dekat sekeliling ni lah. Tepi-tepi ni orang tak buang ni. Ini bila kita makan pun kita boleh tarik tebegan ni lah. Memang. Memang orang tak buang ni. Kekal sedia ada. Ni panggil perut dia ni. Setengah orang tu jenis yang suka makan, dia simpan. Kalau orang tak suka makan, dia boleh buang lah. Tapi kat ni saya suka makan. Nak makan ni. Sebab sedap. Ni perut dia ni. Perut ikan tapah ni kecil lah, dia tak besar. Lepas tu kita kiki ataupun buang sikit dia punya. Itu sahaja. Buat ni pedayang. Ya. Ini bukan cacing ni tuan-tuan ni. Ni ada satu urat panggil urat perut dia lah. Ni tengok. Ini bukan cacing ya. Ni kita nak Okey, ni pokok serai kayu. Daun dia boleh makan dan daun juga boleh kita gunakan untuk membuat hanya ikan darat lah. Apa yang ada, contohnya daun belimbing kita boleh guna, daun pokok sududuk. Itu salah satu cara kita nak menghilangkan hanya ikan darat ni. Kita gupar sikit. Gupar kaya. Hancurkan daun ni. Kalau ada daun sududuk tu lagi baik lah. Lagi baik. Tapi ni boleh juga tak? Boleh juga. Sebab daun ni tak beracun. Jangan guna daun yang ada getah. Jangan sesekali buat guna untuk apa-apa basahan lah. Ada getah jangan. Dia beracun. Kalau macam dia bukan getah, dia kalau kita ramai-ramai gini jadi blender. Daun bunga raya. Daun bunga raya boleh guna. Boleh guna? Boleh guna. Kalau kat rumah tu kita boleh guna cuka. Kita rendah sekejap. Nak selesai dah ni. Training Tun Chahli pula jadi master chef dalam hotel kali ni. Dia pakar babak tempoyak ni sebab dia orang Temerloh. Mula-mula sekali lah. Pastikan ada api lah. Nak masak kena ada api. Tak ada api tak jadi masak. Rasa kita nak banyak mana. Setakat ni saya dah isi lebih kurang dalam 4 botol lah. Nak masak tempoyak ni senang sangat. Okay, dalam ni kita ada lada, kunyit hidup, asam keping ataupun asam gugur, cili, bunga kantan, daun kesum. Okay, mudah je. Acapuan. Buah-buah poyak lalu. Dalam hutan mudah kita tak payah nak ngikut ni. Memang style dia masuk ni lah. Tempoyak. Terpulang kita nak pakai banyak mana. 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu, 5. Kita masuk saja dahulu 5. Kita biar kita tengok keadaan. Kalau rasa tak cukup, kita boleh tambah lagi lah. Kacau-kacau kita biar. Poyak banyak. Jangan bimbang. Apabila kita dah masuk ni, kita tunggulah lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Apabila dia dah mengelegak, kita boleh masuk ikan lah. Apa-apa ikan yang kita nak masak lah. Malam ni gulai tempoyak satu menu. Lepas tu kita ada ikan ni. Ikan ni selepas gulai ni dah masak, kita goreng lah. Dan ulam-ulaman lah itu dalam menu kita malam ni. Kalau nak menu banyak-banyak, kita makan kat hotel. Dalam hutan ni 1-2 menu cukup. Kita bukannya nak makan sangat, tapi kita nak suasana je. Apabila dah melegak, kita boleh masuk ikan. Ikan baung. Ni ikan tapah kita. Ikan baung kita campur. Ada 2 jenis ikan dalam ni. Ikan tapah dengan ikan baung. Besar-besar ikan ni. Barat ikan tapah ni memang ada harga lah. Harga market pasaran tu saya tak berapa nak pasti lah. Mungkin dengar katanya spesies ikan yang harganya kayangan lah. Oh barat bos. Palo. Penuh. Full. Tak muat. Okay, kita masak dia lebih kurang dalam 20 minit lah.
Sebab ikan ni saiz dia besar, jadi kita masak dalam 2 kali. Lepas tu kita rasa lagi, kita rasa dia punya garam dia macam mana, kita masam dia apa semua. So sekarang ni Haris pula tak lain tak bukan sambal geprek. Sambal kali ni kurang menyengat lagi. Saya beli tadi rasa banyak. Bila nak masak ni tinggal ni je. Jadi bila saya perhati mana dah barang. Saya perhati tu ada dalam ni. Allah. Habis lah. Tak puas. Aduh. Tapi tak puas. Kalau pedas sangat takut dia cirit pula. Hari tu dia cirit dah. Dia malam tu bukan main lagi tu. Tak tunggu esok siapa dia orang pertama buang. Tengok dia. Dia katakan macam tahu-tahu dia cirit dulu. Aduh, tak apalah, biasalah sipu. Ayat kena bawa. Tapi paling rare juga malam ni geng ni. Ulam buah ara. Tu Abang Harun punya pukulan ni pelik-pelik sungguh lah dia. Memang orang hutan tu dia ni. Tengok tu, tak boleh duduk diam lagi dia. Daripada tadi ada kerja dia. Gi mari lepas ambil kayu, ambil daun, pergi siap ikan, lepas pergi siap ikan dia bubuh nasi sini. Lepas ambil buah ara pula. Allah macam-macam lah dia. Ikan ni kita goreng. Ikan seluar kita rapat ni. Ada lagi dengan babe. Lebih kurang banyak ni juga lah. Haris tengah goreng lada, tomato dengan bawang. Lepas tu dia tumbuk. Buat benda apa ni? Geprek. Belacan mana? Sabah. Apa beza belacan Sabah dengan belacan Semenanjung? Kalau belacan Semenanjung saya tengok yang sini punya lah. Dia kering. Dia kering dah keras. Kalau Sabah macam mana nak kata? Lembab-lembab lah. Dia tak sekeras batu. Ini proses buat sambal geprek daripada Haris. Tak ada batu, tak apa Haris. Janji hancur lah. Ini sama lah macam yang kita buat dekat belakang bukit dalam video camping. Tapi ada kata tak berapa pedas malam ni. Sebab lada kurang. Tukar penumbuk pula. Kita pakai botol cuka. Jadi tak berapa nak lenyek mana. Tak berapa nak melekit mana. Jadi pakai botol. Dah sikit hancur lah. Ni tambah belacan lah. Ni sore lagi. Orang dah ambil video kau tu, dia bakar celah fakir je. Ni tak apa be, buat air. Sambal. Sambal. Ni dekat Pahang ni ikan apa? Ikan seluar ni memang cukup famous. Dia kata ada musim dia. Okey. Goreng je ni. Goreng je ni memang jadi lalu. Lah. Nak sunai api lagi? Tak. Ni kita kena goreng kering. Goreng agak-agak dia jadi macam bilis. Okey. Crispy, sedap-sedap. Sungguh enak dimakan begitu saja. Jungle Man buat budu. Jadi kita tengok. Gigi dah dia. Habis benda dia pakai gigi. Jadi botol. Ni hutan man punya orang ni. Crunchy ni barang ni. Pelak sikit. Pelak lagi. Tak rangup ni. Nak lagi. Apa buat aneh-aneh orang tak ada gigi. Ada gigi. Mana senduk? Ni resipi special kita kan. Ikan tapah. Kepala ikan tapah. Allah. Ikan tapah masak tempoyak. Aduh. Ular ni ada separuh kita. Kalau orang luar dia panggil pucuk gajus. Kalau sini panggil jambu golok. Kalau di Kelantan dia panggil pucuk tereh. Ni pucuk putak. Ni serat kayu. Ni daun serat kayu. Sebab tu kita ni sihat-sihat kita makan ulang gini kan. Lepas tu kita ada ni sambal Haris ni. Sambal geprek. Tak cukup. Aku kata dah Haris buat banyak sikit ni. Habis dah. Ni kita ada ular rare ni. Jungle Man kita panjak ni. Ni hak tua.
Hak ni hak muda. Jadi aku nak terah. Buah hara biasa aku makan hak masak dah. Biasa kalau kampung-kampung dia bubuh dalam gula. Gula benda ni. Gula kambing, gula lembu, gula kawah dekat keduri-keduri dia bubuh lah buah hara ni. Kita terah cicah dulu. Kalau tak ni kita terah cicah sambal. Dia ada pahit-pahit sikit tau. Betah tau. Dia survivor, kata kedai survivor kata ni. Tau. Mantap. Jamah. Oh. Translate lah. Makan. Sebelum orang lain bedah aku nak sambal ni. Jangan gitu deh. Lagi. Aku nak lagi sambal. Oh sikit ni. Sambal lah. Aku kata dah tadi wak banyak. Viewer jangan tanya lah ikan tapoh ni mari mana. Tak ada jawapan weh dak. Tahu-tahu ada dak. Tahu-tahu ada ikan tapoh. Jalo. Ikan tapoh ni mari mana jangan tanya lah. Rasa ikan tapoh lebih. Lagu mana rasa? Macam mana rasa ikan tapoh? Isi dia lembut kan ikan tapoh ni. Ikan patin tu. Macam ikan patin isi dia. Isi lembut. Buat 7 orang ya, Pik. Nah, aku nak tanya mu weh, sebelum ni mu pernah makan tak? Makan. Kat kampung. Kat kampung. Sini Oh, sini ha. Kat kampung tak pernah makan. Ini aku makan. Ikan patin. Macam patin tak? Macam patin. Dia lembut dia macam patin. Jadi. Kita ada 3 orang player baru kita hari ni. 2 orang player baru. Ya, Pik. Player baru join pulak ni. Poyok ni kalau tak ikut kuah tak sedap, Pik. Oh, bagus. Oh, jadi bawah. Bagawat liu belaka ni. Ni player lama. Player lama tapi lah jaga jangan ni. Itu kembali. Jadi ni sebab dekat. Ni tuan bara ni dia pengaruh rakan sebaya. Orang kata mari. Aku tak tahu lagi nak pergi mana, mari. Aduh. Duduk dalam kereta ni. Langkah kanan dah. Kita niat ada kita nak pergi pau kayu temesu mah dia. Kita kata makan nasi sungai dengan makan nasi sungai juga. Tak ada minta lesen apa dah dengan bini. Tak ada. Ni baru betul gentleman lah. Apa-apa makan dulu. Tapi ya, tak tahu balik kaya lah ke mana. Tapi balik nanti Abang pergi operasi. bigak dah. Operasi sekejap lagi. Operasi. Nanti kita cerita kemudian dah. Betul-betul baharun jadi. Gana betul dia. Ikan jadi tak hanya. Jadi tu tanya. Gana tu betul dia. Boleh tengok dalam video lah. Bahasa dengar ada daun yang jangan daun hak Bergetar pokok daun apa panggil ni? Daun keluduk boleh, pokok keluduk. Boleh. Bemeh bola boleh. Bunga raya boleh. Untuk mengelakkan ikan tu buang hanyir. Ya benar. Tutup kat bawahnya. Mana ikan dah? Tapah. Kapah. Basah ke? Tuan basah daun tak ni? Selah kayu. Daun sekarang kayu. Oh. Ini bau kau ni. Bau ni nak buat poyok tadi. Ambil ni ha. Tapi tak muat puyuh. Ni kita makan sambal dulu. Kalau tak habis bau. Arif ni semua salah mu Arif buat sambal sikit. Aku nak sambal lagi. nak lama lagi. Nak lagi. Aku kata dah buat banyak. Tak ingat. Asalnya banyak hamba ni. Sedap pada ni sedap daripada belukar bukit lagi. Memang abang. Botol cuka bawah. Boleh botol cuka. Oh padu sambal. Nampak simple tapi padu. Itu saja perkongsian video kami pada kali ini. Kita jumpa di lain hari, lain episod Squad King Cobra Channel, channel ulang anda. Bye bye. Bye. Zas. Kongsi facai. Ini banyak.